boleh tak kita solat qada pada waktu yang dilarang semayang? Dengar orang Kuantan. Waktu yang dilarang semayang ada berapa? Siapa boleh jawab? Hadiah minyak diesel. Jawab 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nak tahu gitu. Waktu yang dilarang solat ada berapa waktu? Baju putih. Tak suka tu jawab, tak apa, tak kena kau tang tak tu. Berapa? 2. Salah. Baju hijab? Ha? 2. Salah juga. Ada pakai kapla madani. Berapa? Waktu dilarang solat. Lagi mu tak jawab, aku dah terang. 4. Salah. Apa? Cuba. 1. Salah. Adik? Baju koko? Tak tahu. Baju hijab? 7. Salah. Salah. 3. Ada 5. Waktu dilarang solat ada 5. Faham? Bagus. Awak berani mencuba. Faham lagi? Tak ada salah pun salah menjawab. Okey? Tak ada masalah. Nah, yang lain pun tak reti kat tu. Saja dia buat macam anda. Buat macam anda. Aku tengok kena dah. Nampak tak? Nah, biarlah kita mari ni pasal kita bodoh. Betul tak? Kalau kita duk puasa cerdik, tak payah mari ya belajar. Tak payah mari, faham? Kita mari kerana kita rasa kita bodoh. Okey? Waktu yang dilarang semayang, dengar orang Kuantan, laki puang, ada 5 waktu. Pertama, ketika matahari sedang terbit, sunrise. Kedua, ketika matahari betul-betul tegak di atas kepala tengah hari, lebih kurang seminit saja. Ketiga, ketika matahari sedang masuk di kaki langit, sunset. Okey. Keempat, selepas solat asar. Kelima, selepas solat subuh. Berapa? 5. Okey. 5 ingat ingat. Ulama-ulama berselisih tentang larangan tersebut. Larang memang larang. Kerana dalam hadis datang banyak hadis larang. Okey, 5 waktu tadi. Nampak? Imam 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 berlainan pendapat. Pendapat yang pertama, mazhab Hambali, 5 waktu haram semayang sunat, bukan semayang fardu. Okey, ingat tak? Pendapat pertama mazhab Hambali, 5 waktu haram semayang sunat. Pendapat yang kedua mazhab Maliki, 3 waktu yang pertama haram, 2 waktu yang kedua, 2 waktu yang terakhir iaitulah makruh tanzih. Itu mazhab Maliki. 3 waktu pertama, waktu tengah terbit matahari, matahari atas kepala, waktu sedang tenggelam, haram, mazhab Maliki. Lepas asar, lepas apa benda ni, subuh, makruh tanzih. Nampak? Mazhab Syafi'i, 3 waktu yang pertama makruh tahrim, haram juga tapi tidak seperti haram hukum. Okey, makruh tahrim, iaitu matahari sedang terbit, matahari tegak atas kepala, matahari sedang tenggelam. 2 waktu yang kedua iaitu lepas zuhur, lepas asar dan lepas sembahyang subuh, makruh tanzih. Okey? Mazhab Hanafi semua makruh tanzih belaka. Faham? Okey? Makruh tanzih. Mazhab Hanafi kelima-lima waktu makruh tahrim. Okey? Boleh kita cek dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh Dr. Wahbah Zuhaili. Tak? Alhamdulillah. Jadi boleh tak kita semayang, soalannya qada, hukumnya boleh. Yang dilarang semayang saja-saja, semayang sunat mutlak, semayang sunat yang ba'diyah, kerana tidak ada ba'diyah. Maksud Nabi kata di sini, la salata ba'dal asri wa la salata ba'dal subhi, yakni solat lain ada selepas, solat subuh dan asar tidak ada selepas lagi. Adapun solat fardu tak ada masalah.
Faham? Contoh kita baru bangun ketika matahari sedang terbit, boleh solat. Kita kejut tidur belum sembahyang asar, matahari sedang tenggelam, sunset, boleh solat. Kita terlupa sembahyang sunat asar, kita teringat lepas sembahyang asar, boleh solat. Kita nak masuk dalam masjid lepas waktu subuh, habis dah sembahyang subuh, masuk balik di masjid pukul 6.45, sunat kita sembahyang tahiyat masjid harus. Okey?